Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini saya berada di Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan pada video kali ini saya ingin kongsikan kepada anda sebuah penginapan yang menarik yang terletak di tengah bandar Melaka, iaitu Imperial Residence. Jadi jika anda jumpa video saya ini, saya rasa pasti anda berminat untuk tinggal di sini sebab tempat ini pernah viral di awal tahun dulu di TikTok dan juga Facebook. Seorang pengguna TikTok tu telah tunjuklah apartmen yang dia tinggal. Apartmen tersebut memang sangat menarik, mempunyai balkoni dan juga ada dipping pool yang terletak di sebelah luar. Pemandangannya juga cantik sebab dia menghadap laut dan juga boleh nampaklah pemandangan sekitar Bandar Melaka. Dan saya telah memilih apartmen yang berbeza tetapi di dalam bangunan yang samalah. Jadi kalau anda berminat untuk booking apartmen tersebut, saya telah tinggalkan maklumat owner tersebut, nombor telefon, alamat Facebook mereka dan juga alamat Airbnb mereka. Jadi jika anda berminat untuk tinggal di sini, anda boleh tontonlah video saya. Dan di dalam video ini saya akan tunjukkan suasana di dalam apartmen penginapan saya untuk malam ini, dan juga saya akan tunjukkanlah fasiliti-fasiliti yang ada di dalam bangunan ini. Jadi saya harap video saya dapat membantu anda untuk merancang percutian anda ke negeri Melaka. Kat sini memang tak ramai orang duduk dan memang tak akan ramai orang datang kat sini. Jadi anda tak perlu risaulah kalau nak bersesak-sesak dekat lift, benda tu tak akan terjadi. Memang sangat bagus lah. Kalau anda nakkan privacy, ketenangan, memang patut datang sini. Okay guys, so sekarang saya akan memulakan video saya dengan tour di dalam apartmen ini. So jom. Jadi saya tinggal di apartmen A 2110. Jadi apartmen ini mempunyai dua katil queen lah. Jadi kalau anda ada family, anda bolehlah bawa anak-anak anda tinggal di sini sekali. So di sebelah kiri anda ada peti ais 2 pintu. Atas ada freezer. Di bawah macam biasa. Lepas tu di sini ada sinki, ada sabun, ada pinggan mangkuk. Di sini ada tempat memasak, gas, elektrik. Lepas tu ada microwave, ada water heater, ada mesin basuh kalau anda berminat nak guna. Mesin basuh dia 7.5 kilo. Di bawah ini ada sabun, plastik sampah, ada tisu. Dan di sini ada beg lah, beg. Dan di dalam ni ada juga sudu dan peralatan memasak yang lain. Ada juga sapu, mop. Dan di sini ada letak meja kalau anda nak makan boleh atas ni. Atau ada rumput palsu. Lepas tu katilnya size queen, ada 2. Memang sangat sesuai untuk keluarga kecil. Lepas tu ni ada TV. TV dia ada YouTube semua. Tetapi masa saya tinggal di sini, dia punya wifi tidak berfungsi. Jadi tak apalah, kita pun tak lama tinggal dalam bilik ni. Tinggal dalam bilik ni pun hanya untuk tidur. So jom kita continue lagi. Dan ni ada hair dryer, ada ini, dan juga ada papan kosong ni. Ni bolehlah kalau nak gantung baju. Dan ini view dari sini. Jadi memang sangat cantik lah, dia bersebelahan laut. Tapi bilik yang apartmen yang saya pilih ni, dia tidak nampak lah pemandangan laut tersebut. Dia cuma ada nampak bangunan-bangunan ni saja, bangunan bersebelah. So jom kita tengok tandas dia pula. Tandas dia ada sediakan bathtub.
Lepas tu ada, kalau anda nak mandi santai-santai, ada tingkap di sebelah dia. Tapi jangan risau, anda boleh tutup dengan langsir. Jadi bathtub dia memang bagus lah, boleh muat. Jadi di sini ada sinki, ada cermin. Lepas tu ini dia toilet. Okey, bagus bersih juga. Lepas tu ada yang gosok ini, ada tisu. Tengok air dia. Ok guys, air dia sangat laju. Lepas tu ada shower. Bilik ni bagus, boleh tutup tandas dia. Jadi ia bukan tandas sudut sini lah. Jadi anda tak perlu malu kalau nak mandi kat sini. Ada water heater. Ada sabun dia bagi, sabun dan shampoo. Jadi memang bagus lah. Ok guys, katil dia memang sedap gila. Dia bukan jenis katil spring, tapi katil yang lagi satu tu. Katil spring. Tapi memang sedap gila lah katil dia, memang sangat selesa. Ok guys, sekarang saya berada di tingkat 13. Jadi kita akan tengoklah macam mana swimming pool dia, dan aktiviti-aktiviti apa lagi anda boleh lakukan di sini. So jom kita tengok. Sini ada garden, yoga, ada family jacuzzi, ada mini cupid, ada surau, ada sauna room, steam room, ada party lounge and party purpose. Ok guys, so bilik sauna dia dengan bilik steam room dia terletak di dalam tandas di tingkat 13. Jadi anda perlu cari tandas dia sajalah. Nanti anda akan jumpa steam room dan sauna room. Tapi sewaktu tempoh PKP ia tak buka lah, sebab Melaka masih lagi fasa 2. Jadi ini anak-anak anda bolehlah main dekat sini. Taman permainan dia memang sangat menarik. Jalan-jalan kat sini memang sangat tenang guys. Anda tak perlu risau pasal matahari sebab ada bangunan cover matahari. Jadi ia panas ketika waktu pukul 11 hingga pukul 1 sajalah. Lain-lain waktu semua dah sejuk. Jadi anda tak perlu risaulah tentang matahari. Jadi saya rasa apartmen ini memang sangat berbaloi kalau anda pentingkan privasi dan keselesaan. Tempat ini memang sangat baguslah untuk anda pilih. Di sini terdapat banyak owner homestay. Jadi anda bolehlah pilih yang mana satu anda nak. Anda search saja kat booking.com, dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial, Airbnb. Memang anda akan banyak pilihan di sini. Anda pilih sajalah mana yang paling murah atau yang paling bersesuaian dengan cita rasa anda. Ok guys, kalau anda nak berminat untuk mandi di swimming pool ini, sebelum anda datang ke sini anda pastikanlah anda sudah membawa baju renang yang khas untuk renang punya. Tak boleh pakai baju biasa. Jadi itu adalah satu peringatan lah, sebab saya dah terlupa nak bawa baju. Ok guys, so sebab ini bangunan baru, jadi di dalam yang di bawah ni belum ada apa-apa lagi lah. Kedai-kedai semua belum buka. Jadi kalau anda sebelum nak datang sini, pastikan anda dah beli barang semua. Jadi saya nak pergi beli barang, saya akan pergi ke bangunan sebelah ni. Di bawah dia ada 7-Eleven. So jom guys, kita pergi beli barang. Ok guys, so situ ada 7-Eleven. Di sana bangunan yang kita tinggal.
Jadi kalau anda nak beli apa-apa bolehlah datang ke 7-Eleven sini, ataupun sebelum datang ke bangunan tu anda boleh beli barang dulu. Okay, so jom kita balik ke bilik. Saya rasa saya nak berehat dulu. Kenapa tahu? Okay guys, so ini adalah suasana malam di hotel ini, di tingkat 13 yang terletak di kawasan kolam tersebut lah. Jom kita tengok macam mana keadaan malam dia. Keadaan malam dia sangat cantik lah. Tapi saya tak galakkan anda untuk jalan sorang-sorang, sebab hotel ni atas kawasan tambak pantai. Lepas tu dah lama tak berpenghuni, jadi kita tak tahulah benda apa lagi yang tinggal kat sini. Jadi kalau anda nak jalan kat sini, pastikan anda dengan keluarga anda supaya tiada apa-apa perkara buruk yang akan terjadi. Okay guys, ni adalah suasana malam di Bandar Melaka. Di sebelah ini adalah Element Mall. Dan di sana itu adalah Bandar Melaka lah. Terletak bangunan merah semua, pusat bandar. Jadi memang sangat dekat lah, betul-betul terletak di tengah-tengah bandar. Kalau anda datang sini, anda tak perlulah nak drive jauh dari pusat bandar kan. Dan di sini pula kalau kawasan malam dia memang tak sesak. Jadi kalau anda datang waktu puncak seperti cuti sekolah dan public holiday, anda tak perlu risau tentang jam di kawasan ini. Ok guys, sekarang dah pukul 11 malam, jadi masa untuk tidur. Jadi harap besok dapat bangun awal pagi lah, nak mandi kolam besok pagi. Selamat malam guys. Ok guys, sekarang dah pukul 6.30 pagi. Alhamdulillah malam tadi tak ada apa-apa perkara mistik yang berlaku. Jadi memang selamatlah tidur di sini. Jadi saya nak keluar sekejap. Ok guys, ini adalah waktu pukul 6.30 pagi di Melaka. Cantik pula waktu sekarang. Kalau anda ada book apartment yang lain di sini, anda boleh lihat matahari terbit di sini. Okay guys, sekarang dah pukul 9 pagi. Saya nak mulalah mandi kolam renang ni, sebab dah lama tak mandi kolam PKP. So jom kita pergi mandi kolam. Memang sangat senang sebab tak ramai orang yang menginap dekat sini. Tempat ni pun baru, lepas tu lagi lepas PKP memang tak ramai orang dekat sini. Ia pun tidak terkenal lah berbanding dengan hotel-hotel yang lain, tetapi keselsaannya sama. Kalau anda nak rasakan ketenangan dan tak ramai orang, anda bolehlah datang ke sini. Anda tengok swimming pool ni pun tak ramai orang masa saya mandi di sini, walaupun semalam hari Malaysia. Jadi datanglah sini kalau anda nak privacy dan tak ramai orang. Lepas itu keselsaannya sama dengan hotel-hotel besar yang lain. Ok guys, so selepas ni saya nak check out, jadi saya akan habiskan video saya di sini. Konklusinya saya memang cadangkan anda untuk tinggal di tempat ini, Imperial Residence. Jadi kalau anda nak, anda bolehlah pilih apartmen yang saya tinggal ni, dan saya akan tinggalkan maklumatnya di bawah. Jadi saya harap anda dapat mengalami percutian yang menarik bila anda bercuti di Melaka. Dan bagi yang baru menonton video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share, dan komen di bawah kalau anda pernah menetap di bangunan ini. Oke, selamat tinggal.